Dan pelaburan ETF ini sangat sesuai untuk pelabur-pelabur Muslim yang nakkan satu pelaburan yang low risk. Dan paling penting, ia tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dan yang paling best, dia mudah diakses melalui platform Bursa Malaysia. Selain daripada beli jual saham, kita boleh melabur dalam instrumen pelaburan ETF. Apa itu pelaburan ETF? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya nak berkongsi kepada anda apa itu pelaburan ETF. Ramai yang tak tahu untuk melabur pasaran ETF ini, dan juga ramai juga tak tahu kewujudan tentang instrumen pelaburan ETF. Jadi hari ini saya bertanggungjawab untuk kongsikan kepada anda apa itu pelaburan ETF, apakah peluang-peluangnya, apakah kelebihannya. Dan jom sama-sama kita semak video ni, dan anda kena tonton video ni sampai habis. Apakah yang dimaksudkan dengan ETF? ETF ialah Exchange Traded Fund, iaitu satu instrumen pelaburan yang digabungkan antara saham dan juga unit amanah. Ia membolehkan pelabur membeli di dalam satu kumpulan unit ini. Jadi dia dah digabungkan antara saham-saham yang ada, indeks-indeks yang ada, komoditi yang ada, digabungkan dengan saham. Jadi cara nak belinya sama juga seperti pelaburan saham. Satu lot bermaksud 100 unit. Dan kalau anda belum lagi ada akaun saham, anda kena buka dengan saya akan bantu anda bagaimana untuk melabur saham dan juga ETF ini. So kontak nombor yang ada di bawah. ETF ini juga ada yang syariah dan juga non syariah. So kepada yang beragama Islam, saya menggalakkan untuk anda membeli ETF yang patuh syariah. Penting bagi pelabur untuk mempelbagaikan ataupun diversify dia punya pelaburan, yang mana perlu ada pelaburan yang high risk, ada pelaburan portfolio yang medium risk dan low risk. Dan antara low risk instrumen di dalam pelaburan adalah ETF. Ciri-ciri pelaburan ETF, ia didagangkan sama seperti pasaran saham Bursa Malaysia. So anda kena ada akaun CDS untuk anda beli jual saham ETF ini. Ciri seterusnya, ada ETF yang memberi dividen. Dan ciri yang terakhir iaitu ETF antara pelaburan yang paling low risk dan sangat murah. ETF ini sesuai untuk siapa? Pertama, untuk mereka yang nak melabur jangka masa yang panjang daripada setahun hingga ke 5 tahun. Jadi bagi mereka yang tidak mahu untuk membuat screener saham, pilih satu-satu saham, jadi mereka sesuai untuk membuat pelaburan ETF. Selain daripada itu, ETF ini terdedah kepada global market. Jadi ini sesuai juga untuk mereka yang nak melabur di dalam pelaburan low risk yang mempunyai kaitan dengan global market. Jadi jom saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita melihat saham-saham ETF yang regulated, yang sah di Bursa Malaysia dan patuh syariah. So dekat sini anda pergi saja ETF Bursa Malaysia. Okay. So anda akan nampak dekat sini akan keluar website Bursa Malaysia, Exchange Traded Funds ETF. So anda klik je. Dekat sini dia dah keluar overview. Okay, so anda akan nampak lah kat sini ada overview. Okay, kat sini dia bagi tahulah apa itu Exchange Traded Fund. Kat sini anda boleh baca. Okay, anda pergi scroll kat bawah. Anda pergi kat bawah. Okay, yang mana kita nak dapatkan senarai ETF yang regulated, ETF yang regulated. Jadi bila anda klik, dia akan keluar paparan macam ni. Ini antara ETF yang ada dan regulated di Bursa Malaysia, di negara kita. Okay. So jom kita tengok satu-satu. Dekat atas ni, anda tengok kolom ni ETF short name, ni dia punya short name lah. Okay, anda boleh pergi cari short name saja. Ni ETF, ni adalah nama-nama ETF tersebut. Yang tiga ni pula, okay, ni adalah asset class. Apakah asset class ni, kita nak tengok dia punya asset class tu di mana, fixed income ke, untuk dividen ke, di komoditi ke. Okay. So dekat bawah tu ada funds description. Anda boleh tengok ke mana, okay, fund-fund yang dilaburkan ETF tersebut. Okay. Seterusnya indeks apa, stock code, management company dan website. So jom kita tengok satu persatu. So kat sini kalau anda tengok ada ABF Malaysia Bond Index Fund. So dekat situ dah tertera dah yang mana ETF ini dilaburkan di bond.
Okay, di bond. So kalau kita tengok asset class dia buat untuk fixed income ETF. Dan kita tengok benchmark dia memang untuk ni lah, untuk bond, mana dia dilaburkan di bawah indeks market IBOX Malaysia Bond Index. So seterusnya yang kedua, kita ada ETF yang dilaburkan di Bursa Malaysia. Automatik kita dah nampak ni, dia dilaburkan di Bursa Malaysia di bawah equity ETF. Okay. Dan anda tengok track dia dekat mana, KLCI di bawah 30 largest listed company, yang mana kita tahu Lumpur Stock Exchange ni adalah 30 syarikat yang kita panggil sebagai blue chip, mana ETF ini bergabung dengan indeks Bursa Malaysia lah. Hari ni kita boleh tengok indeks dia Bursa Malaysia. Okay. Seterusnya kita nak tengok dekat sini di luar negara. Okay, kat mana kita tengok luar negara? Kat sini kita boleh tengok. Ni ASEAN. Okay, ASEAN ni iaitu nama ETF tu Principal FTSE ASEAN 14 Malaysia ETF, yang mana dia dilaburkan di dalam ETF indeks ASEAN lah, 40 indeks ASEAN, yang mana value listed on stock exchange of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Okay, dia dilaburkan di antara negara-negara ini. Seterusnya kita boleh tengok di China pun ada. Okay, ni antara negara China yang mana dia dilaburkan di indeks 50 indeks di China lah, yang mana largest and most liquid Chinese stock listed and trade on the Hong Kong Stock Exchange. So dia lebih kepada Hong Kong Stock Exchange. So apa lagi yang kita nak tengok, ni antara China, okay, Asia. So seterusnya page nombor 2, kita boleh tengok juga, okay, kita nak tengok Dow Jones. Ni antara ETF yang orang panggil sebagai hot lah, okay, yang mana dia dilaburkan di dalam indeks Dow Jones Islamic Market. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia laburkan lebih kurang 50 indeks, yang mana 50 largest company yang ada. So ni antara yang hot lah. Okay, so kita boleh tengok juga selain daripada equity, kita nak tengok komoditi. Ini juga antara yang hot. Okay, ETF yang hot iaitu Trade Plus Syariah Gold Tracker. Ini dilaburkan khusus untuk komoditi gold sahaja dan syariah compliant. So anda boleh tengok lah ni, dia punya short name gold ETF. So ini antara the best instrumen yang anda kena terlibat. Okay, so yang terakhir kita nak tengok yang ada di mana, okay, ini diuruskan oleh Kenanga lah. Kenanga, okay, diuruskan oleh Kenanga, dia punya management company. So antara yang the best saya tengok antaranya gold ETF, okay. Lepas tu kita ada equity ni lah, iaitu di bawah Dow Jones. Okay, kalau anda nak saham-saham yang memberikan dividen, anda boleh tengok adakah dia punya purpose tu untuk bagi dividen. Dekat sini kita boleh tengok, okay, high dividend yield. Dekat sini ETF apa ni, ETF MSCI Southeast Asia, okay, yang mana ni ada Islamic Dividend. So nampak tak? So banyak saham-saham ETF yang patuh syariah. So ini antara peluang yang saya dah kongsikan pada anda untuk anda terlibat, kan, bila lagi kalau bukan sekarang. Jadi kepada yang nak buka akaun CDS dan pelaburan saham ini, dan untuk melabur ETF ini, anda boleh kontak nombor kita. Saya akan bantu anda lebih lanjut bagaimana untuk kita faham dan menilai saham-saham ETF yang perform. Jadi ini saja daripada saya. Jangan lupa tekan button subscribe, sharekan video ni. Semoga lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Tunjukkan pada anda macam mana saham ETF tersebut kita nak tengok melalui chart.